kecil, ilmu bermalah di kelas nyata, minat terbuka, bahasa jiwa, bahasa bangsa, belajar bersama penuh bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Perkongsian pada kali ini adalah berkaitan novel tingkatan 1 iaitu Sejambak Bakti. Mari kita meneliti kisah novel ini secara visual. Kisah novel ini bermula sewaktu Harun, Suilan dan Sari Devi bertugas sebagai ahli lembaga koperasi. Mesyuarat lembaga pengarah diadakan untuk memilih jawatan kuasa. Razali terpilih sebagai naib setiausaha. Pemilihan Razali menimbulkan rasa cemburu dalam hati Munir. Munir bukan sahaja tidak menjalankan tugas di koperasi, malahan dia juga selalu mengacau rakannya di dalam kelas sewaktu guru sedang mengajar. Dia beranggapan Razali yang telah membuat aduan kepada guru kaunseling. Petang itu mereka membuat rancangan untuk memukul Razali. Dalam diam, Munir merancang untuk membuat kacau. Dia menceroboh masuk ke dalam koperasi dan menyepah-nyepahkan barang. Munir membuat fitnah dengan mengatakan Razali lah yang menceroboh koperasi. Cikgu Zulkifli dan Cikgu Syamsuddin menyusun strategi untuk menangkap penceroboh koperasi. Munir didapati bersalah dan dikenakan hukuman rotan di perhimpunan sekolah. Munir dirotan di hadapan perhimpunan sebanyak 3 kali. Dia menyesal akan kenakalan sikapnya terhadap Razali dan telah digantung persekolahan. Peperiksaan SPM hampir tiba tetapi dia digantung sekolah dan Razali lah yang membantu mengajarnya. Budi dan bakti Razali tidak akan dilupakan oleh Munir buat selama-lamanya. Koperasi sekolah mereka telah dinobatkan sebagai johan pertandingan koperasi terbaik. Ibu bapa turut hadir pada hari itu untuk menyaksikan penyampaian hadiah. Tidak disangka, pada hari itu juga Razali dapat bertemu ayah kandungnya yang juga ayah kepada Ramlah. Anda juga boleh cuba mendengar versi lagu yang telah cikgu sediakan. Biasakan yang hebat, hebatkan yang biasa. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih.